Sekarang kita orang dekat apa dia nama dia? Wake Up Cafe. Ini kan dating je sebab saya kena select. Sebab boleh je tak buat apa je. Lepas tu korang, hari ni kita orang sewa kereta 3 jam. Lepas tu tadi kita orang pergi Dobi, beli barang kat supermarket. Lepas tu tiba-tiba kita balik lah dia beli barang tu. Kita masuk kereta. Lepas tu gelap, okay. Saya tekan lah alam kereta kan. Bunyi dia macam jauh. Tapi ingatkan macam orang yang dengar daripada jauh. Saya biar je lah. Lepas tu kan, buka tak boleh, buka tak boleh. Padahal bunyi tu ada. Alia pula. Alia tak gaduh kat pintu. Lepas tu, lepas tu kita macam buka kan. Tak boleh. Okay, lepas tu daripada first biasa pintu first ada tutup. Lepas tu belakang tak ada tekan. So dia cakap macam ni, tak boleh ada kan? Salah kau. Alia dia buka semua pintu. Orang kata satu tak boleh, dia menekan-nekan. Nak try semua juga. Ya, betul. Lepas tu kan, masa saya sedar yang tu kereta orang, kita cakap lah, ya bukan. Tak buka yang ingat dia cakap tak boleh. Tak satu kau pergilah kat Nisa. So saya kena buka. Lepas tu saya cakap macam ni. Lepas tu sampai dia buka tu dia marah. Nampak sangat bangkat kita. Lepas tu cakap lah, bukan. Salah kereta weh. Kira kita orang like selang 2 kereta daripada situ. Masa jauh sangat bagi kita masa tu kan. Cuba bayangkan kalau kereta tu ada dash. What? Mana ada ni seperti baru. Mungkin dia akan, kalau kau nampak muka kita orang dekat TikTok mana-mana, tolong ambil kita orang tag kita orang. So kita orang order salted egg, nasi salted egg dengan salted meat. Lepas tu bulgogi fries. Lepas tu kita orang tak sengaja, ni tak sengaja nampak. Sebab dia nampak. Sebab dia macam cantiknya lah macam tu. Tiba-tiba saya pasal ada beli chocolate ice. Nisa beli nama dia watermelon wonder, tapi dia like lychee dengan watermelon je. Nama je. Mungkin lah sparkling itu. So, kita makanan. Okay, makanan kita dah sampai. Kita nak ambil gambar. Sebenarnya kita makan kereta pukul 5. Macam buat tahu. Sekejap. Terima kasih.